Assalamualaikum tuan-tuan. Saya Najmi daripada Rat Motoring tuan-tuan. Okey, hari ni saya ada 3 buah unit Toyota Camry baru keluar daripada ladang tuan-tuan. Baru keluar daripada kandang tuan-tuan. Okey. Saya nak jual murah-murah saja tuan-tuan. Bawah 22,000 sahaja. Okey. Tuan-tuan boleh tengok yang pertama tuan-tuan. Yang ni Toyota Camry tahun 2010 tuan-tuan. Yang ni E-Spec. Okey. Memang sangat cantik. Tayar pun dah pakai Continental 44 biji. Okey. Disebabkan dia E-Spec tuan-tuan. Dalaman dah siap fabric seat tuan-tuan. Okey. Boleh tengok. Mileage baru 200,000 sahaja tuan-tuan. Okey. Memang sangat kemas tuan-tuan. Okey. Tuan-tuan tengok bahagian belakang. Memang sangat cantik tuan-tuan. Tak ada terkoyak. Tak ada kedutan. Owner pandai jaga. Dah siap dengan aircon belakang. Tayar kemas. Semua kemas tuan-tuan. Tuan-tuan beli. Tuan-tuan pakai saja tuan-tuan. Saya nak menjual dengan tuan-tuan 21,800 tuan-tuan. Siap Puspakom. Siap tukar nama tuan-tuan. Okey. Yang kedua saya ada Toyota Camry V-Spec tuan-tuan. Yang ni tahun 2008. Yang ni full spec. Dah siap dengan memory seat. Tuan-tuan boleh tengok tayar pun dah pakai Continental Ultra Contact 44 biji tuan-tuan. Okey. Yang ni V-Spec. Dah siap dengan leather seat. Sound system pun dah pakai Maestro. Memang sangat sedap. Okey. Dah siap dengan radio. Tuan-tuan beli nak goyang pun tak ada masalah. Okey. Tuan-tuan tengok bahagian belakang. Memang sangat kemas. Okey. Yang ni memang owner pakai. Dia tak simpan tuan-tuan. Dia tak parking. Okey. Yang ni saya nak menjual dengan tuan-tuan. Pun sama juga. 21,800 sahaja tuan-tuan. Siap Puspakom. Siap tukar nama. Okey. Yang ketiga saya ada Toyota Camry tahun 2010 tuan-tuan. Yang ni E-Spec. Yang ni special punya tuan-tuan. Dah siap full body kit tuan-tuan. Okey. Walaupun E-Spec, owner dah pasang body kit. So tuan-tuan tak payah nak kalut nak pasang body kit. Tuan-tuan beli, tuan-tuan pakai lah. Okey. Tak payah pening kepala. Tuan-tuan tengok. Okey. Walaupun E-Spec pun dah balut dengan leather seat tuan-tuan. Yang ni owner pandai jaga. Tuan-tuan boleh tengok bahagian belakang. Siap aircon belakang tuan-tuan. Okey. Sangat kemas. Sangat teliti tuan-tuan. Yang ni pun saya nak menjual dekat tuan-tuan 21,800 saja tuan-tuan. Siap Puspakom. Siap tukar nama. Harga cash. Harga tunai saja tuan-tuan. Mai tamprin 15 minit. Terus bawa balik tuan-tuan. Tak payah tunggu sehari 2 hari di Rat Motoring. 15 minit terus boleh bawa balik tuan-tuan. Okey. Cameraman jauh sikit. Itu dia tuan-tuan. Yang mana berminat boleh kontak saya. Nombor di atas. Ataupun tuan-tuan boleh walk in di Rat Motoring Selayang tuan-tuan. Assalamualaikum.